Ya bang, nak donat susu kan donat coklat bang? Bagi donat coklat bang Donat coklat. Baik. Ni donat berayak bang Banyak. Berapa ringgit donat coklat? 6 biji 13. 6 biji 13. Ya. Yang ni berapa? Inilah tiramisu flavor. Tiramisu. Letak cheese foam. Pokok dia. Rasa Jadilah dia pahit-pahit. Tauramisu. Baik. Tauramisu kira ringgit bang? RM10 saja. Kamera nama kedai apa bang? Opa Farm bang. Opa Farm. Dekat Taman Sedia. Baik. So, Campur 20 bang. campur 20. Kalau single? Kalau single coklat dengan ni 18. Sampai hari apa bang kat sini? Sampai Ahad bang. Dah, saya pilih untuk abang mango satu. Mango. Biskop. Biscoff satu. Ini satu RM6, tiga RM15. Bang ni bang isi dalam mochi kita nampak tu bang isi melimpah bang. Ini habanero. Habanero. Ini Korean, ni smoky. Okay bang, kita ada sos dipping sauce dia cheese atau garlic, tapi yang terbaik garlic abang. Boleh? Garlic sedap, boleh Baik. RM16 je? RM16. Tengok isi padu dia bang. Buko mangga. Mangga penuh bang. Mangga Berapa buah ringgit ni bang? RM12 je bang. RM12. 3 orang boleh makan. Jangan risau kalau Berapa share-share. flavor ada bang? Dia ada 9 flavor bang. 9 bang. Oh ni harga dia. Ni dia ada 9 flavor ni. Oh bang boleh. Ada bolognese. Bolognese. Kita akan buat set B. Baik. Set B harga dia RM15. Baik. Kita letak macam ni. Berapa ringgit ni bang? Yang ni RM15 sahaja. RM15 Kita saja. akan bagi sos black pepper sekali. Ini buat daging ah? Ya, hari ni daging je. So daging dah siap masak ah. Ya, betul. Yang ni kita masak sendiri. Kita Panipuri dalam dia komplit eh? komplit. Kita ada kentang, kita ada salsa dan kita ada daging. Baik. So, kita bagi dengan 2 sos lah. Air asam dengan spicy creamy sauce. Berapa ringgit ni kak? Total RM15 satu set. RM15 saja. Sampai pukul 2 tengah malam. Ha, betul. Baik, saya makan dulu ah. Boleh. Okay kak, nice, terima kasih. Okay, so ni pintu masuk Big Food Festival. Korang boleh parkir sekitar sini, belakang, dana boleh, depan boleh. So pintu masuk je korang akan jumpa ni zoo. Nak tengok alpaka, ulau, mengkaung semua ni. Depan ni ada dalam 3-4 lorong vendor. Okay, so sana pentas, so kanopi merah ni boleh makan sampai hujung kanopi putih tu. Kalau hujan tak payah risau.